penjimatan bahan api, diorang claim yang Yaris Cross ni boleh capai penjimatan bahan api dalam city driving sebab diorang ada hybrid lah. Untuk S50 pula, kita lebih tekankan kepada high performance oriented. Sebabkan enjin baru ni, kita highlightkan more power lah. And then untuk value, kita bagi features yang lagi banyak lah daripada Yaris Cross. Jadi kita boleh kata dekat situ, kita boleh bagi harga yang ikut value market, harga yang berpatutan, tapi banyak features premium yang kita bagi dekat S50. Include sekali dengan modern teknologi lah, seperti auto parking, high proton, apa semua tu. In conclusion, S50 ni dia mendahului daripada segi performance dan juga teknologi, walaupun kereta ni kita bawa hari-hari. Okay, untuk dimension dan color comparison, X50, all new X50 dia lagi panjang lah dari segi length, 70mm lagi panjang daripada Yaris Cross. Dan dari segi kelebaran, kita 25mm lagi lebar daripada Yaris Cross. So dari segi practicality ruang, kita menang banyak lah daripada ruang dalam. Untuk ketinggian, kita kurang sikit lah, tapi benda ni dia tak ada beza sangat pun ketinggian. Untuk wheelbase, X50 kurang 20mm dari segi wheelbase. Ground clearance kita kurang 14mm sebab yang ini adalah crossover lah. Untuk boot space Yaris memang menang. Dekat boot space 471 liter, kita 330 liter. So kurang 141 liter lah. Untuk performance, kita pakai all new S50 pakai engine 1.5 IGT 4 silinder, dan juga timing chain lah, turbocharge. Manakala Yaris Cross dia pakai 2 powertrain, 1.5 NA 4 silinder dan juga 1.5 hybrid 4 silinder. Dari segi output, maximum power kita boleh push sehingga 181 horsepower. Maknanya lebih 75 horsepower daripada Yaris Cross combine. Maknanya untuk engine SA 106 horsepower. Untuk hybrid, dia combine engine dua-dua output lah, 91 PS dengan electric motor dia juga. Untuk fuel system, kita pakai turbocharged direct injection, turbocharged direct injection TDI lah. Jadi sebabkan direct injection ni, engine boleh push more power direct terus. Untuk Yaris Cross dia pakai multi point injection.